Soalan yang pertama. Adakah orang yang tidak bayar hutang, rohnya tidak diterima Allah? Soalan pertama, masalah hutang. Betul tak kalau kita tak bayar hutang, roh tidak diterima? Tidak betul. Yang betulnya, kalau kita tidak bayar hutang, maksudnya masih lagi tergantung hak orang. Okey? Tidak susah. Hutang ni dia hak orang. Sebab tu kalau kita nak faham baik-baik, nak kaya ke, nak senang ke, nak joli, nak mewah, jangan hak orang. Biar hak kita. Kerana hak orang tu haram. Okey? Harta orang bila kita berhutang, wajib niat membayarnya. Siapa yang ada niat tak nak bayar, lalu dia mati, tak sesat. Dan ramai ni orang, dia memang dia hutang orang. Dalam hati dia memang tak nak bayar. Dia panggil berniat tidak mahu bayar. Orang yang tak mahu bayar, tak, dia akan berjumpa Allah sebagai pencuri. Laki Allah yaumil qiyamati syariqah. Dalam hadis kata dia akan bertemu Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri harta orang. Kata ulama, orang yang sengaja tak bayar hutang ialah takulu amwalakum bainakum bil batil. Makan harta orang cara haram. Jadi orang yang sengaja tak nak bayar hutang sama dengan makan haram. Sama macam jual babi, ambil harta, ambil keuntungan. Sama macam nega arak, sama macam nega pelacuran. Faham? Kerana hartanya haram. Pitih orang sibuk dengan kita, tak mau bayar. Kita buat joli ke kita? Harta orang, makan haram. Tu hati-hati. Sehingga orang yang mati syahid tak boleh masuk syurga sebab ada hutang. Padahal orang mati syahid balasannya syurga. Bukan mati syahid ada hutang masuk neraka, bukan. Orang lain mati syahid terus masuk syurga tanpa hisap. Dia mati syahid tak boleh juga masuk syurga, kena bayar hutang dulu. Lepas bayar hutang baru masuk syurga. Itu maksud dia. Jadi berat hutang ni. Okey? Jangan main-main.